can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the billy coo birds, pretty little baby. I'm so in love with you. Now is just the time when both of us are young. Kita berikutnya ada kita dengan saya. Ini sebagai anda yang dah hafal dan sebagainya ataupun ingin berjalan bersama-sama dengan saudara budak belajar bersama dengan Liga Cinta dan Cinta juga asal dari ini. Kita silakan berkunjung ke Dewan Putra kita untuk bersama-sama dengan Majlis Presiden kita pada hari ini. Terima kasih dulu Bapak Pintu. Terima kasih dulu. Okey, kepada kita yang baru sampai dan kita juga ada bersama kita hari ini ada di sana jualan ramah, kita katakan di bawah ataupun di bawah bagi potongan sebanyak 30% untuk orderan hari ini dan sebagainya ada juga dijual silapan juga dia jual ayam tubuh ataupun tubuh semua satu gram RM2 mana dapat dan sebelah tu ada juga atau dia kita kampung dorong ada juga aiskrim khas juga untuk para pelajar sekolah menengah perasaan terbuka ada dekat satu barang satu lagi kita dan ada lagi booth yang tadi kita boleh yang manjur khususnya kita faham antara juga makanan dan sebagainya dan di tempat lain ada lagi di antara di kelas 4S1 juga diadakan mini zoo berbagai orang kata haiwan-haiwan yang eksotik yang dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di SMK Tengku Putra. Hari ini juga dilaksanakan Hari Koperasi dan Keusahawanan. Okey, sekarang kita akan bergerak ke gerai koperasi. Maki bulat nak betul rambut. Okey, gerai koperasi jual apa? Kami jual macam-macam. Beraneka makanan dan juga minuman. Okey, Makanan apa kami jual spaghetti dengan nasi ayam bertemit. Lagi apa lagi yang jual? Lepas tu kami juga jual barangan yang boleh anda dapati dekat koperasi. Ayak-ayak, keropok-keropok, jajan-jajan. Okey, dalam tong ni ada apa? Dalam tong ni, ayak sejuk. Ayak sejuk. Beraneka. Berapa ringgit satu? Berbeza-beza harga mengikut jenis lah. Okey, macam tu. Okey, kita akan gerak ke gerai polis pula. Okey, kita akan gerak pula ke gerai polis. Okey, cik, gerai polis ada jual apa? Kami menyediakan krepek, kerabu Maggi, jus lemon dan lok cing. Kalau nak beli boleh datang ke kedai kedai polis lah. Okey. Kalau nak tahu, satu ikan ni 5 cucuk RM2 lah. Kalau kerabu Maggi RM7. Ya, Apa boleh mai beli? Ayak pun ada. Ayak lemon blue RM2 je satu. Ya, sangat murah dan berpatutan. Ya, betul. Kita akan gerak pula ke gerai bomba. Okey, bomba, apa yang apa jual? Kami jual meatball, chicken wrap RM4. RM4 satu. Satu. Okey. Meatball RM4 kak. Dalam ni ada apa? Dalam ni ada macam-macam dah. Bukan ada berapa? Oh ya, tiga. Tiga biji. 3 biji. Ya ke 3 biji? 3 biji. Bukan 4 lah. Tu 2, 3, 4 lah. 3 biji. Okey, 3 biji. Satu kondok 3 kan. Kondok RM3. Satu RM3. Satu RM3. Apa lagi apa jual? Oden satu set RM5. RM5. Okey, tu apa pula? Aiskrim. Aiskrim satu RM1. Aiskrim satu RM1. RM1. Satu. Tu tengok je tu. Sana ramai orang beli tu. Tu. Aduhnya. Review sikit owner-owner. Okay, kita akan gerak pula ke gerai PKBM. Okay, PKBM jual apa? Kami jual ada ayam jagung, ayam Milo,
green tea. Ayak ni satu RM1. Ayak mestilah harga murah, RM3 lah. RM3 yang satu. Tapi memang sedap lah. memang sedap lah TikTok lah. Betul, kat sana ada jual apa? Kat sana ada jual ramen roll, tengok pakat-pakat beli. Okey, sini. Ni muka ni biasa beli tadi ni. Beli banyak kali lah. Beli banyak 2 kali. Minta dulu, kepala dulu. Kepala dulu. Ni ni dalam RM6 lah. Apa ye? 6. RM6 je Ni satu. pakat beli tadi sedap kan. Ni apa ye? Yang ni kalau satu RM1.5, beli satu bekas RM5. Satu RM1.5. Kalau beli satu bekas RM5. Ya. Betul. Apa je jual? Kami jual hak tu lah setakat ni. Yang tu ya? Ya. Okay, kita akan bergerak pula ke gerai PBSM. Okay, PBSM jual apa? Jual apa? BBSM jual sweet corn. Sweet corn masih. Nasa sikit boleh? Oi. Udah. Kami jual koktel buah. RM5 kan? Yang paling sedap sekali lah. Apa dah? Sate. Sate dah murah. Sate murah. Satu cucuk RM1.5. Ya. Kalau 5 cucuk dapat RM7. Tak ada jual kat tempat lain. Ni kita main tengok belah ni tak? Mana kat sini? Cerita. Main buat kentang. Kentang dengan nugget. Proses sekali. Betul, hujung ada apa hujung tu? Sini. Kalau kat sini, Ni apa? main buat sweet corn. Sweet corn, tunjuk. Tu, sana ada ayak. Kat sini, air pun ni? Lemon soda. Lemon soda. Fresh. Lemon fresh. Fresh. Okay, kita akan gerak ke gerai pengakak. Cik Bakak jual apa? Sini kami ada kerabu Maggi. Berapa ringgit satu? Satu ringgit. RM3. RM3 murah lah, RM3. RM3. Lepas tu seterusnya kita ada loceng. Ya, loceng Satu bakar. ringgit. Ada yang RM2, ada yang RM1.5. Ni RM2. Cikgu sini. Ni RM2. Ni RM1 lah. Ni apa ringgit? RM2 ni? RM2. Okay, lagi jual apa lagi? Kita ada ayak gas tapi tak siap lagi lah. Lantung ni ada apa lantung ni? Lantung ni ada ais. Ada ais ya. Okay, yang tu kau jual? Itu je. Yang tu ya, pengakak. Vietnam bro, ada satu lagi. Vietnam roll satu lagi. Baru sampai. Mana? Okey. Kita tengok Sini. ada proses bakar Sini ada proses pembakaran loceng. Yes. Yang sedap. Sini. Dah boleh tengok. Dalam lagi Lagi berapa minit? 15 minit lagi siap semua. Okay, kita akan bergerak ke gerai Kaspa. Okay, Kaspa apa jual apa? Kami jual Vietnam Baik. restaurant, dumpling, lepas tu spaghetti, kepala ada. Ni satu apa ringgit? Yang ni satu apa ringgit? RM2. RM2 murah. Ni Yang ni satu RM5. RM5 ni. Yang ni satu RM4 sebab ada 4. RM4 sebab ada 4. So satu RM1. Ni RM1. Yang ni RM5. 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 Okay, ni pula. RM5 juga. RM5 jual. Ayak tak ada jual? Ni ayak. Ni ada aiskrim Malaysia pun ada. Satu RM1.5. Tunjuk sikit. Ni. Okay. Yang ni ayak. Ni ayak. Ni cai baang. Puding karamel pun ada. Ni caramel pun ada. Caramel satu RM1. RM4 satu. Satu RM4. Murah lah. Anda sini tu. Okay, kita akan bergerak ke gerai KRS. Okay, KRS apa jual apa? Cerita semua. Dekat sini kita ada jual ayam gunting. Tunjuk. Mana ayam gunting? Nampak ramai sangat. Tepi sikit. Aduh, ramai ah. Okey, ni ayam gunting Sini. Ayam gunting. Satu RM1. Satu ada harga kat itu. Tepi tu ada harga. Hampa boleh tengok ni ya. Selamat datang. Hujung tu pada lah, hujung tu. Ayak. Sana ada ayak balang. Ada. Boleh tengok ada ayak apa? Ada 5 flavor. Cerita. Flavor apa? Okey. Cerita je. Ni ayak asam boy ada. Ni ayak sangkuit ya. Ni ayak leci dengan sirap. Lepas tu ada air blue lemon. Yang jual ayak tu pun handsome. Yang jual ayak tu pun handsome. Okay, yang tu je. Okey, tu je. Okay, kita akan bergerak ke gerai Puteri Islam. Okay, Puteri Islam apa jual apa? Kami menjual ayam penyet RM5. Okay, RM5 satu. Dan kami ada jual aiskrim Malaysia. Aiskrim Malaysia satu RM1. Satu RM1 yang cuki satu. Okay, satu RM1 tu cuki. Lagi apa jual? Kami ada jual air mineral. Ayam mineral pun ada. Ayak sehat. Ya. Lepas tu kami ada tengah buat oden. Ni oden lah ni? Ya, kami untuk tengah oden. prepare Tapi untuk tak oden. siap lagi lah. Lagi apa lagi? Yang tu je lah kami jual. Itu je.
Marilah datang ke kedai co-curriculum menjual air blue lemon, air orange, Blue lemon. Milo, coklat dan air hijau. Air aku tak tahu. Blue lemon. Ada saya sebut dah. Alhamdulillah, syukur hadap Allah Ta'ala, hari ini berlangsung program keusahanan dan juga ikon belia peringkat daerah Bali, anjuran Kedah di SMK Tengku Putra. Penglibatan yang ramai dengan semua agensi-agensi kerajaan. Yang ini alhamdulillah menyebabkan sekolah kita menjadi tumpuan ramai dan semoga penglibatan dengan agensi ini dapat mengeratkan lagi lah hubungan antara pihak sekolah dengan semua agensi-agensi yang berada di daerah Bali ini. Dan ini akan memberi manfaat kepada anak-anak pelajar SMK Tengku Putra khususnya. Terima kasih Kedah yang memilih SMK Tengku Putra sebagai venue utama untuk program pada hari ini. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Jemput hadir ke tapak kami, Prota punya bus di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Putra bersempena dengan Hari Kejaya pada hari ini. Okey? Dengan program hari ini juga kita ada jualan rahmah untuk pengunjung-pengunjung yang hadir pada hari ini dengan harga yang cukup rahmah. Dan saya harap pengunjung-pengunjung boleh ambil kesempatan dengan kemudahan dan program yang dijalankan ini, disediakan ini untuk membeli belah dengan harga yang amat murah di sini. 4 boleh? Boleh. Berapa? 5 kilo. Boleh ni ya? Assalamualaikum. Kita pun ada juga kedai usahawan Kedah yang lain kan. Okay, kat sini kita dapat tengok. Kat sini ada jual pizza. Sini ni pizza apa? Pizza ayam satu RM15. Ni daging. Yang daging tau. Ni ikut saiz kan. Ni RM15. Ni RM9. Ni RM10. Okay, yang ni pula ada jual kuih-muih. Kat sini dapat tengok berbagai jenis kuih. Kat sini ada karipak, ada inti ubi kentang, daging, sardin, samosa, ada ayam, ikan, onde-onde, cuk badak, cuk keria. Semua kat sini semua frozen. Kita pergi kat sini pula. Ni dah apa? Kat sini ada jual bihun. Lepas tu ni macam-macam je ni, ada pokok-pokok. Ni sabun pencuci pakaian. Okay, kat sini ada jual yak tebu. Yak tebu ni satu RM1. Satu ni RM3. Boleh buat Okay, kat sini ada jualan rahmah. Macam-macam ada jual. Ada jual beras, ada jual sardin, jual Milo. Nak cikgu pun ada yang beli lah. Macam-macam kat sini ada jual. Okay, kat sini. Tengok sini. Ada Maggi Cup, ada sabun mandi. Tu ada telur, ada ayam. Macam-macam kat sini je. Yang tu je. Okay, selain ada gerai-gerai, kat sini kita juga ada permainan. Okay, main ni kita tengok permainan pertama. Kat sini ada permainan. Assalamualaikum Ustaz. Ni permainan nama apa? Kat sini permainan tak? Tunjuk contoh macam mana nak main. Contoh cara nak main lah. Cikgu, okey, Cikgu Hazrin tunjuk contoh. Macam tu cara main dah. Lagi tu. Kat situ dapat 4 poin. Kita tengok percubaan kedua. Tak dapat. Last.
9 go, 9. Ah, tak dapat kok. Cuba ayam baik. Masuk. Weh, hadiah. Dapat dah. Okey, kat sini. Kat sini kita dapat tengok permainan apa nama titik tu. Okey, permainan titik tu. Tunjuk contoh sikit macam mana nak main. Saat nak main ni. Sat. Macam mana cara nak main tu? Cara main tu. Ah. Ni. Macam Sini. Macam SO kita main atas kertas. Tapi yang ni dia dalam gelung. Kena lempak ni eh. Tak, dah kena lagi. Oh, kena lagi. Kena ambil ni. Contoh macam lari. Letak. Lepas tu lawan. Macam tu. Okey, macam tu cara main dah. Laju dah. Okey, kita akan tengok siapa pemenang. Laju. Sangat sengit di sini. Okey, habis dah. Nampaknya tak ada pemenang. Seri. Okey. Dan seterusnya, kat sini ada petang. Okey, Syak. Tunjuk contoh sikit macam nak main petang. Sedang acara sedang bermain tu. Di situ. Tunjuk situ. Contoh tunjuk itu. Ini acara sedang bermain. Ni. Okey, ni ada permainan. Sudah berlangsung. Aku benar yang semua. Hai, Assalamualaikum. Okey, mai sini. Kita tengok ini stesen permainan dam. Okey, kita tengok sekarang permainan sedang berlangsung. Sila. Kita tengok siapa yang menang, siapa yang kalah. Okey, jadi kita kena beli kupon dulu untuk bermain. Kita ada 4 permainan. Ini salah satunya dam. Okey, di sini kami dari Yang Exotic Mini Zoo membawakan pelbagai jenis haiwan eksotik. Seperti dekat gambar-gambar sana. Ada ular sawah, jenis-jenis ular jagung, macam-macam lagi lah. Jenis 30 spesies. Mai kita tengok kat dalam. So macam ni lah suasana dah. Boleh pegang, boleh bergambar, boleh main. Tak ada limit masa kat sini. Okey, dekat sini kami bawa pelbagai jenis burung kakak tua, parrot. Ini ada itu koktail. Ini sangkona. Dan ini jenis burung kakak tua electus. Ini blue angle Macau. Dan jenis-jenis ular. Kat sini kami ada bawa king snake, ular sawah bola warna putih. Ini jenis ular jagung. Ini ular king snake. Dan dekat sini ada pelbagai jenis lizard. Jenis-jenis lizard dekat sini. Dan ular-ular sawah yang besar. Ada albino dan ada yang ular sawah yang besar sana. Semua jinak-jinak haiwan kami. Boleh pegang, boleh bermain. Dekat sini kami ada juga iguana. Iguana ni boleh pegang. Dia sangat jinak. Ni special kami bawakan. Rakun daripada Australia.
Dia pun jinak, boleh pegang. Boleh main dengan dia. Jenis-jenis arnab pun ada. So masuk kat sini tak ada limit masa. Boleh main sepuas-puas hati. Okey. Kami menyediakan permainan congkak. Diharap semua dapat datang untuk menyertai permainan congkak yang kami anjurkan. Okey, hadiah yang disertakan sangat menarik. Okey, diharap pelajar-pelajar peminat untuk menyertai pertandingan congkak kami. Okey, jalan. Okey, ni antara penyertaan yang telah yang terlibat. Ni pelajar-pelajar jalan berlakon. Okey, susun. Okey. Okey, macam mana? Okey tak main? Best tak? Okey, tengok jago best. Okey, dah hajar tadi kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim dan selamat pagi. Pada hari ini di Dewan terbuka ini kita akan adakan pertandingan. Kita telah melaksanakan pertandingan inovasi dan reka cipta di mana penyertaan daripada 8 buah sekolah. Jadi setiap tema, setiap sekolah dikehendaki menghasilkan satu inovasi dan juga projek reka cipta menggunakan botol terpakai. Jadi kita boleh lihat di sini kreativiti pelajar menggunakan syarat utamanya dikehendaki menggunakan 5 botol yang dibekalkan oleh pihak penganjur. Jadi untuk penyertaan ini dihadiri daripada sekolah SMK Teluk Kanan, SMK Agama Baling, Sekolah Menengah Baling dan juga sekolah kita lah sebagai penganjur iaitu SMK Teku Putra. Jadi masa pertandingan pun hanya tinggal lebih kurang dalam tidak sampai daripada 20 minit. Jadi kalau kita lihat pelajar-pelajar kita telah sampai ke tahap proses untuk mencantum dan melakukan proses-proses penambahbaikan. Jadi kita di sini kita boleh lihat pelbagai kreativiti daripada pelajar-pelajar sekolah daerah Baling untuk menghasilkan satu produk yang bukan sahaja kreatif, malah inovatif dan juga boleh dipasarkan untuk di pasaran. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.
cara macam mana kita jumpa baby yang umur setahun kat bawah untuk choking lah, tersedak. Okay, ini tersedak. Nanti kalau kita jumpa baby, kita tahu lah macam mana nak buat. Okay, first kita nampak lah tanda-tanda tersedak tu, dia suara tak ada, lepas tu tak nangis, macam tu. Lepas tu dengan biru lah, macam orang dewasa dia boleh tunjuk cara tangan dia boleh so baby dia akan tak ada suara lah. Tapi nampak tak? Baik, kita kena duduk sikit lah. Okay, first yang kita kena buat, kita kena pegang macam ni. So kita lock, sebab yang ni patung ni ringan kan. So kita kena betul-betul tangan kita ni support kaki. Kita kena position turun lah supaya objek yang tersekat tu, yang dia choking tu, tersedak tu memang keluar lah. So teknik dia kita pakai tapak tangan ni, kita kena tepuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pusingkan dia ke sebelah. Okay, kita tengok, oh ada nampak, memang confirm memang tersedak. Tapi tak keluar. Jadi kita kena tengok yang ni, tengah-tengah nipple line ni, dua jari kita kena tekan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Kena jerk. Okay, tengok still, oh ada sikit lagi. So kita pusing balik. Kita buat ulang teknik yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. So kita angkat. Okay, dia dah keluar. Kita ni lah, selesaikan dia je lah. Kalau kata memang 5 kali kita buat pun, cycle yang sama still tak keluar, kita baringkan dia, kita kena CPR lah. Ini untuk yang unconscious lah. Maksudnya baby tu dah memang flat, lembek, biru, memang dah tak bunyi suara dah. Memang kita kena tengok, okey ada objek, kita kena angkat dagu sikit. Tengok ada objek. Kalau ada, jangan cuba-cuba untuk korek sebab nanti dia akan tertolak usut. Unless benda tu memang dah betul-betul kat tepi ni, kita boleh lah ambil sikit lah. Okey. So kita bagi 2 pernafasan, 5 untuk budak kita bagi 5 pernafasan lah. Untuk yang pertama memang kena bagi 5 pernafasan sebab budak ni pernafasan dia lagi orang kata cepat kan. So kita CPR dia lah. CPR budak 15, 2 pernafasan, 15 tekanan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita blow. Mulut kita ni tutup dengan hidung sekali, 2. 1, 2. Sampai bantuan sampai. Masa kita nak panggil sebelum tu, kita dah tahu dia dah flat tu, kita keluarkan kita punya handphone. Dial 999 untuk panggil. Kalau kita seorang-seorang lah. Kalau kita ada partner, dia minta tolong kawan kita panggil bantuan lah. Tapi yang penting bila tersedak tu, kita memang terus tepuk di belakang. Jangan tunggu lama sebab budak ni macam bila saya cakap ni nampak macam simple. Tapi bila kita nampak, kita memang akan tengok just turn biru, kita terus je. Terus tepuk belakang, jangan tunggu. Okay? Itu yang penting lah. Semua teknik dia tepuk 5 kali belakang. Okey, mula-mula kita nampak dah sign and system untuk ni kita nak belajar cara-cara untuk kalau kata ada budak orang tersedak lah tercekik. So tercekik kita punya warning sign dia automatik. Bila tercekik ni orang akan buat macam ni. So kita tahu dah buat macam ni, kita tanya cik tersedak ke? Cik tercekik ke? Dia pun mungkin dia akan angguk lah. So tanya dia boleh batuk ke tidak. Sebab dia ada dua kategori mild dengan severe. Kalau mild tu tanya boleh batuk tak. Kalau dia boleh batuk kita encourage dia untuk batuk lah. So batuk sampai rasa nak. Kalau rasa nampak macam tak boleh juga dia dah kategori nak ke severe tu. Itu kita kena tolong dia dengan buat abdominal thrust dengan back slap. So kalau cara kita nak buat tu back slap tu kita duduk tepi dia. So kita pegang macam ni, tundukkan dia sikit. So tepuk dia lah kan. So kita akan tepuk guna tapak tangan ni. Guna tapak tangan ni kita akan tepuk di belakang ni kan, kita punya tulang belakang sini kan. So di antara ni. Okay, kita tepuk 5 kali. 1, 2 tepuk dan tolak naik macam tu. Macam tu dia dah keluar dah. Okey, katalah tak keluar kan. 5 kali depan kita buat 5 kali pula abdominal thrust. So hak ni cara dia. Okey, nampak ni. Ada nak tunjuk kan. Boleh buka. So ni, okey pusat dia kita akan tok atas pada pusat. Kita buat macam ni kan. So sini tok kat sini. So ni pusat kan. Tok kat sini kat lembut. Kalau nampak tulang tu, sini tulang kan. Ni kat kawasan lembut ni. Okey, tok macam ni. So kita tundukkan dia sikit, kita support dia. Kaki kita duduk celah antara kaki dia. So macam ni, tekan. Kita akan buat 5 kali juga. Keluar lagi. 5 kali sampai keluar tak nampak. Okey, sampai keluar. Kalau tak keluar kita ulang ni 5 kali sampai kalau kata dia dah pingsan baru kita buat CPR. Okey. Tu saja. Main try. Tepuk. Kalau belakang tepuk di antara tulang ni lah, kita tepuk belakang. Tapi kita kena duduk side tepi dia lah sebab kita nak monitor dia, tangan pegang sini, ni kat bahu dia. Tangan pegang sini. Lepas tu ke depan sikit, tepuk. 5 kali. Dia tu, kadang-kadang ni. Okey, lepas tu 5 kali dah cukup, tak keluar juga buat ni, yang tadi tu. Ni tak kaki kita tok celah antara kaki patient tu lah. Okey. Oh. Macam tu. Okey, hari ni kami kaunter bergerak Ranu Yapim, kami ada buat jualan emas pre-love. 1 gram cuma RM453. Selain daripada tu, kita juga ada cuci emas percuma. Boleh cuci apa-apa barang di sini, tak kisah berapa banyak berat. Boleh juga buat gadaian di sini. Okey, jom kita tengok.
Okay, kat sini kita ada jualan emas pre-love RM RM453 segram. Kita ada macam-macam item lah. Cincin ada, rantai tangan ada, rantai leher ada. Mana? Boleh buat gadaian dan cuci emas percuma lah. Cuci emas kat sana. Ada cuci emas tak kat sana? Cuci emas. Habis tak? Kita ada cuci emas kat sini. Okey, selamat pagi semua. Kami daripada tim Gua Sireh. Hari ni special sempena hari bertemu pelanggan. Kami Gua Sireh offer untuk semua yang melawat dekat booth kami ada harga special. Selalunya untuk dewasa 15 dengan sekolah RM10. Kalau hari ni mai dekat booth kami offer untuk sekolah harga RM8 saja. Boleh berkunjung ke Gua Sireh. Okay, that's all. Ini adalah satu kaedah untuk kita menaiki tangga jentera. Caranya adalah macam bunyi kali bang. Ya. Cara dia adalah kita pijak step by step. Kita tak nak dua kaki. Okey, adik naik. Okey, step by step. Step by step. Okey. Sebab apa kita tak boleh pijak dua? Pijak dua ni. Okey, pijak dua ni sebab risiko. Kita akan tergelincir sebab kemungkinan kaki kita akan besar sebab tangga ni kecil saja. Jadi kalau kita pijak dua step, kita akan mungkin keberengkalian tergelincir itu akan terjadi lah. Okey, teruskan naik. Okey, pijak. Okey. Okey, adik. Adik yang kecil. Okey, cara nak turun pula. Okey, cepat cara nak turun. Okey, belakang pusing. Okey. Okey, kita boleh tengok cara dia nak turun macam mana. Okey, step by step juga pergerakan kita. Step by step. Okey. Untuk nak daftar di khairat ke boleh? Cikgu tadi apa dia? Nak lupa ID untuk tijari. Okey, boleh daftar dekat Kak Mala. Okey, bagi nombor IC saja cikgu. Ya. Okey, untuk tabung haji gerak kita ada untuk pembuka akaun baru. Pembuka akaun baru ni kita ada dua, untuk orang biasa dengan untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak kita hanya buka di tijari saja untuk waris ibu atau bapa. Okey, daftar haji minimum RM1,305. Lepas tu daftar tijari sekiranya masyarakat ada yang tak ada tijari, iaitu online tabung haji lah. Untuk T-Khairat kita ada untuk satu CJ RM28 setahun. Okey, individu boleh buat 4 CJ, maknanya RM112 untuk setahun. Setahun kita bukannya sebulan. Setahun satu CJ RM28 saja. Takkan tak boleh. Okey, kemas kini maklumat peribadi. Okey, yang dah lama yang tak pernah kemas kini boleh kemas kini di sini tabung haji gerak. Dan yang last untuk penamaan. Penamaan ni sekiranya berlaku kematian, penamaan akan boleh tuntut akaun yang si mati. Okey, setakat itu.